Hai, salam semua. Saya Angin Kentang dan marilah kita jumpa sekali lagi di podcast Rehabilitasi. Harapan anda, inspirasi kami. Ini adalah episod yang ke-8 kalau tak silap saya. Bersama di sebelah kiri saya ada seorang pakai baju biru yang sentiasa segap dan tersusun. Saya memang orang kata terpegun lah dengan kesegeraman nurse ni, sister lah ya. Kita ada bersama kita hari pada pagi ini ialah Sister Rabia binti Rahim daripada Hospital Rehab Ceras. Apa khabar sister? Baru-baru ini ada sambut tak Hari Jururawat? Alhamdulillah, okay Uncle. Alhamdulillah sihat. Hari ni baru-baru ni pun kita ada sambut lah. 2 hari lepas kita ada sambut Hari Jururawat di Hospital Rehab Ceras juga. Okey studio ni? Okey, cantik Uncle. First time saya datang sini. Wow, impress. Sebenarnya kita datang ni untuk memberi ilmu dan juga berkongsi ilmu dalam hidup. Ini adalah penting bagi kita melalui perjalanan hidup sehingga ke jannah nanti, sehingga ke akhirat nanti. Ilmu yang dicurahkan, doa anak yang soleh, kan, amal jariah yang kita lakukan, itulah bagi saya itulah yang diperlukan untuk kita berlepas daripada dunia ini. Ya, sister, saya nak tanya sikit lah pasal rehab ni kan. Kita bertanya lah pasal rehab. Apa sebenarnya tu rehabilitasi? Ataupun sister boleh perkenalkan daripada, saya tahu rehab tu banyak department ya. Sister daripada department mana dan saya nak tahu apa itu rehab. Okey, baiklah. Okey, apa itu rehab Sebenarnya Uncle, rehab tu sendiri ramailah orang tertanya apa tu rehab. Even saya sendiri pun masa first lapor diri, saya telah ditempatkan di unit rehab je lah. Jadi mula-mula kita masuk ward rehab tu, kita tanya apa rehab tu. Apa sebab masa basic rehab tu, masa basic nursing tu kita tak belajar apa tu rehab. Once kita dah go in dalam rehab, so baru kita tahu rehab ni sebenarnya dia adalah satu proses di mana kita nak mengembalikan fungsi pesakit untuk kembali kepada komuniti dengan keupayaan yang maksima, di mana limitasi fizikal dia tu kita nak kembalikan dia untuk berada di dalam komuniti supaya dia dapat perform kepada fungsi yang maksima lah, secara fizikal, mental dan juga emosi juga. Maksudnya mengembalikan dia punya, orang kata, keupayaan dia mengendalikan diri dia. Betul. Dengan sepenuhnya. Ya, betul. Tapi kebiasaannya ada menyesal lah bila masuk rehab. Sebenarnya tak menyesal langsung bila masuk rehab, sebab rehab ni kita, bagi saya dia satu jalan yang baru untuk kita jalani. Sebab first time kita jumpa, kita ingatkan dulu kalau pesakit dah hilang upaya kan, hilang anggota badan ke, saya ingatkan dia dah tak boleh dah nak kembali bekerja ataupun kembali ke sekolah. Rupanya bila pesakit tu sendiri pergi ke rehab, rupanya boleh, dia boleh buat benda ni, dia ada banyak benda boleh buat. Okey, kita lari tajuk sikit. Adakah ia memberikan kepuasan kerja kepada anda? Ya, sangat memberi kepuasan. Sebab bila pesakit masuk tu, contoh pesakit masuk, dia terbaring, dia dah melepasi fasa akut, dia dah terbaring, kita tengok apa kita nak buat dengan pesakit ni. Jadi dengan bantuan pasukan ni, bila dia dah go through proses rehabilitasi, dia dah boleh, daripada baring dia boleh duduk, daripada duduk dia boleh berjalan sikit-sikit, menapak sikit-sikit, daripada tak boleh makan, boleh makan. So bila kita tengok progres pesakit tu, daripada tak boleh buat apa-apa sampailah kepada fungsi dia yang maksima tu, kita rasa sangat impress lah dengan semangat pesakit. Kalau gemuk jalan jadi kurus boleh? Boleh. Okey. Apa kepentingan rehabilitasi itu? Sebenarnya rehabilitasi ni dia sangat membantu untuk mengurangkan beberapa komplikasi. Contohnya kalau pesakit tu
contoh kalau sebagai contoh pesakit stroke, kalau dia tak melalui proses rehabilitasi, kemungkinan komplikasi dia, contoh dia boleh mendapat kekakuan sendi ataupun otot dia mengecut. Sebab fungsi Allah dah buat badan kita ni, kalau otot tu tak digunakan, lama kelamaan otot tu sendiri akan mengecut. Jadi bila otot mengecut, dia banyaklah komplikasi lain. Dia jadi contracture, dia akan jadi atrofi, macam tu. Dia tak boleh pakai lah kalau otot tu dah rosak kan. Ya, betul. Kalau jadi orang otot lemah. Ya, kalau otot dah lemah, macam mana kita nak bantu pesakit tu untuk berjalan, untuk at least duduk lah kan. Sebab kalau kita tak bantu pesakit tu untuk fungsi yang maksima yang dia boleh lakukan, benda tu sekali dia akan effect family juga. Dia akan jadi beban juga kepada keluarga untuk menjaga, beban juga kepada diri sendiri. Sebab setengah pesakit ni bila dia dah banyak tak boleh buat tu, secara tak langsung dia akan effect lah dia punya emosi tu. Dia akan jadi down, dia akan jadi sedih. Seperti yang kita tahu, ada bantuan-bantuan teknologi sekini lah. Saya sebagai penonton tahu bahawa kini ada banyak lagi alat-alat yang moden ataupun bantuan teknologi untuk membantu pesakit-pesakit yang telah hilang keupayaan. Saya nak tahu daripada sister sendiri, adakah kemajuan teknologi ni, bagaimana ia dapat membantu pihak rehabilitasi untuk memulihkan seseorang pesakit? Silakan sister. Okey. Sebenarnya kemajuan teknologi itu sendiri dia sangat membantu dalam bidang perubatan jugalah sekali. Dia perubatan dan juga rehabilitasi. Okey, contoh kalau pesakit, kalau dulu kan, kalau sakit, kita pergi klinik, kita tak cukup mesin lah untuk kita tak cukup mesin untuk memeriksa pesakit. Okay, sekarang ni kita dah ada MRI, kita dah ada CT brain, di mana dengan bantuan teknologi daripada bidang perubatan ni, dia dapat membantu kita untuk mendiagnosis, kita dapat mendiagnose pesakit dengan lebih cepat. Jadi bila kita dapat diagnose penyakit tu dengan lebih cepat, sekaligus kita dapat treat pesakit tu daripada awal. Jadi untuk dalam bidang rehabilitasi tu sendiri juga, kita sekarang ni kita dah ada robotik untuk membantu pesakit dalam proses fisioterapi. Dalam fisioterapi. Kalau dekat HRC juga kita ada robotik gym, di mana kita, kalau ikut kajian tu kita tengok robotik ni pun secara tak langsung dia dalam 40% dia membantulah pesakit untuk melakukan fisioterapi dengan lebih teratur, dengan lebih baik, dan proses pemulihan juga akanlah jadi lebih cepat. Di sini ada tali monitoring, ventilator, thrombolysis, kan ada benda-benda macam tu kan? Ya. Imbasan CT lah. Jadi saya rasa ada membantu pemulihan. Ramai ni dia give up tau. Saya rasa saya nak tahulah, ada tak pasukan rehabilitasi yang boleh counselling yang itu? Ada atau tidak tu pasukan? Bagaimana struktur pasukan rehab tu? Okey, baik. Kalau kita bercakap pasal rehabilitasi itu sendiri dia akan bergerak secara berpasukan. Kita tak ada doktor je yang merawat pesakit. Sebab dalam rehabilitasi dia akan meliputi doktor, jururawat, fisioterapi, jurupulih cara kerja, kita ada pegawai pemakanan, kita ada pegawai sosial, dan kita ada juga pegawai counselling, psikologi, even oftalmologi, pediatrik, semua kita ada. Jadi dengan bantuan pasukan ni, kita akan membantu pesakit untuk mencapai apakah matlamat rehabilitasi pesakit itu sendiri. KJ ya? Kamu adalah KJ? Ya, betul, saya adalah ketua jururawat di... KJ ni bukan Khairi Jamaluddin ya, tuan-tuan dan puan. KJ ni bukan keluar jam. Tak ada. KJ ni ketua jururawat. Saya baru tahu, saya baru ada terimbas bahawa beliau sister ni adalah KJ dalam orang kata apa, ketua jabatan lah, ketua jururawat dalam rehab. Jadi nak tanya sikit KJ, bagaimana teknologi menguatkuasakan rehabilitasi?
Okey, sebagai ketua jururawat kalau kita tengok macam mana jururawat di hospital rehabilitasi itu berfungsi. Okey, dengan bantuan teknologi, jururawat kami juga melakukan pemeriksaan tanda vital lah seperti mana hospital lain. Cumanya pendekatan jururawat kami ni sedikit berbeza, di mana kita akan membantu pesakit untuk mengendalikan mesin-mesin ataupun peralatan lah untuk pesakit dalam proses pemulihan pesakit tu. Contohnya untuk di ward saya, di ward acquired brain injury, untuk pesakit-pesakit kecederaan otak, kita macam sesetengah pesakit perlu menggunakan alatan teknologi seperti tip table. Jadi jururawat kami dilatih untuk menggunakan tip table dan macam mana kita nak memantau pesakit semasa proses menggunakan tip table tu sendiri. Itu salah satu contohnya lah. Interesting, you ada VR, virtual reality also dalam teknologi. Sekarang ni dalam kita baru nak ke arah itu. Itulah. Saya pernah jumpa satu kisah saya pernah jumpa satu pegawai PPD lah yang telah kena stroke dan terlantar. Kami pun dah sedia untuk dia berlepas, tetapi syukur dengan bantuan daripada pihak rehab, daripada nurses yang dedicated yang banyak membantu beliau, sekarang beliau boleh naik motor besar bersama saya, boleh ride together. When kita dah bagi dia hopeless case, sudah nama pun hopeless kan, hopeless case lah jadi, tapi dia kembali sihat dan sekarang masih bertugas di PPD. Jadi saya pula nak dengar pula apa aspirasi mesti ada satu simpanan rahsia pada KJ sepanjang perjalanan KJ. What is your aspiration dan apa kisah yang boleh KJ berkongsi sama dengan kita? Okey, sebenarnya saya dah terlibat dalam setelah bekerja dalam bidang rehabilitasi ni daripada tahun 2011 sebagai jururawat terlatih. Kemudian menjadi seorang ketua jururawat juga saya baru setahun lah. So sepanjang tempoh saya bekerja di rehabilitasi tu sebenarnya banyak sangat kisah yang kita sangat tersentuh lah dengan pesakit kita. Okey, saya ceritakan satu kisah di mana seorang pesakit remaja, lelaki muda lagi, sangat kita katakan dia ni best student university engineering. So bila dia terlibat dengan kemalangan jalan raya, first dia masuk dekat kita tu dia sangat kalau kita tengok macam uncle cerita tadi, macam hopeless lah. Okay, dia sangat tak boleh nak buat apa, dengan agresif, dengan ada masalah behavior. Sebab bila seseorang itu mengalami kecederaan otak, sedikit sebanyak akan efek lah dia punya tingkah laku, dia punya pemikiran. So kalau kita nak kalau tak melalui rehab tu, kalau secara mata kasarnya kita tengok macam dia tak akan ke mana. Tapi once dia dah step in dalam rehab, kita dah train dia, uncle bayangkan daripada dia masuk tu, dia pakai tube makan, dia tak boleh follow arahan, tapi dia bila dah beberapa fasa kemasukan pesakit sebab kalau dalam rehab ni kita tak masuk sekali je, kita akan masuk berkali-kali siri, ada siri 1, siri 2. So bila pesakit ni bila kita tengok daripada first series dia masuk tu, daripada tak boleh buat apa-apa, tak boleh follow arahan dengan masalah tingkah laku, tapi bila dah berapa series, daripada tak boleh berjalan, dah boleh berjalan elok, daripada tak boleh terima arahan, sekarang dah boleh menerima arahan, dan kita pun dah train dia untuk bekerja dah sebenarnya. So sekarang ni dia dah fly high lah, orang cakap. Dia dah boleh nak step untuk bekerja, untuk berkeluarga. So bila kita dah dalam bidang ni, kita tengok, kita sangat macam sangat terinspirasi sebenarnya. Sebab bila kita letakkan diri kita dalam diri pesakit tu, kita pun belum tentu sekuat pesakit tu sendiri. Dan para penonton, saya rasa itu adalah sangat penting bagi setiap orang yang of course mengalami kecederaan fizikal, dan juga kadang-kadang kita ni stroke. Saya rasa sebenarnya don't give up lah. Kita ada hospital yang sangat baik, iaitu Hostel Rehab Ceras, yang saya suka pergi pasal dia bersih, betul-betul bersih, dan laman dia agak cantik dan selesa bagi kita sebagai seorang pesakit lah, bagi saya lah. Itu pandangan saya. Pandangan orang lain saya tak ambil kira. Dan saya nak
sebelum kita melepas untuk episod yang lain, saya ucapkan terima kasih dulu lah kepada nurses, sempena hari jururawat. Your sacrifice lah, itu kita orang tak nampak. Tengah malam kena jaga patient, kena marah oleh patient, kena sabar. Kadang-kadang waris lebih daripada jururawat ataupun waris lebih daripada doktor. Mungkin ada yang belajar sikit-sikit, tapi bersabar ya. Because mungkin kamu boleh dapat ijazah doktor ke apa, jangan kamu ingat kamu dah pandai. Wahal nurses ini telah berkhidmat berapa tahun? Daripada 2011? 15 tahun lah, almost 15 tahun. Pengalaman banyak. Because when you do it, baru you tahu. Jadi janganlah kita mempelekikan seseorang punya tanggungjawab, tugas. Saya nak cakap terus terang, saya jumpa banyak waris yang lebih pandai-pandai daripada doktor dan jururawat. Jadi saya sebagai uncle, saya buat teguran terlebih dahulu. Jadi untuk kesimpulan hari ini, saya nak KJ lah untuk rumuskan apanya rehab dan juga untuk memberikan apa-apa pesanan ataupun ucapan pada para penonton yang kita hormati. Okey, baiklah. Okey, secara kita simpulkan sebenarnya rehab ni dia bukan satu proses yang pendek. Dia satu proses yang sangat panjang, dan sepanjang proses tu sebenarnya kita memerlukan support daripada keluarga juga, keluarga, masyarakat, untuk kita bantu pesakit-pesakit kurang upaya ni untuk mereka boleh berdiri sama level dengan kita dalam komuniti. Jadi kita tak salah untuk kita memberi peluang kepada pesakit-pesakit kurang upaya untuk menceburkan diri dalam komuniti kita. Jadi sebenarnya dan sebagai seorang jururawat juga, untuk pesakit-pesakit yang kurang upaya, don't give up, okay? Sentiasa ada peluang dalam hidup kita untuk kita ubah diri kita. Kalau kita tak push diri kita forward, no one will push you untuk menjadi seorang yang lebih baik. So pokok pangkalnya bermula dengan diri kita. Alright, kita telah dengar pesanan daripada KJ mengenai pushing itu, yang kalau anda tidak mau menggerakkan diri anda, bagaimana orang lain dapat menggerakkan anda? Jadi yang penting, kita jumpa lagi. Kita ucapkan terima kasih kepada KJ, dan saya kalau boleh nak beritahu semua nurse, bila pakai uniform cantik sangat, cantik sangat. Dan muka pun suci. Saya memang tengok Florence Nightingale. Selamat jumpa lagi. Terima kasih. Dan kita jumpa lagi di episod yang lain. Terima kasih.